Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang topik 3 yang berkait tentang privacy dan surveillance dalam dunia digital. Privacy merupakan aspek penting dalam kehidupan moden kerana ia melindungi identiti, keselamatan dan kebebasan individu. Di Malaysia, privacy dilindungi melalui beberapa undang-undang seperti Personal Data Protection ACT 2010, Communication and Multimedia ACT 1998 dan Computer Crimes ACT. Undang-undang ini bertujuan memastikan data peribadi kita tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Surveillance pula merujuk kepada aktiviti memantau individu melalui kaedah fizikal atau digital. Ia boleh berlaku melalui CCTV, aplikasi telefon, data GPS, rekod dalam talian dan teknologi pintar. Surveillance terbahagi kepada beberapa kategori seperti surveillance fizikal, digital surveillance besar-besaran atau mass surveillance serta corporate surveillance yang dilakukan oleh syarikat. Contohnya termasuk kamera awam, sistem penjejakan lokasi dan aplikasi kerajaan yang mengumpul data pengguna. Dari sudut pekerjaan, majikan dibenarkan memantau penggunaan komputer syarikat untuk tujuan keselamatan organisasi. Contohnya, majikan boleh menyemak email, log aktiviti internet atau menggunakan perisian pemantauan. Namun, majikan perlu memaklumkan perkara ini kepada pekerja serta mematuhi PDPA bagi memastikan hak privasi tidak dicabuli. Kerajaan juga boleh menjalankan surveillance terutamanya bagi tujuan keselamatan negara. Ini termasuk pemantauan melalui syarikat telekomunikasi, penggunaan CCTV pintar serta analisis data berskala besar. Walau bagaimanapun, pengguna masih boleh mengambil langkah perlindungan seperti menggunakan VPN, menghadkan kebenaran aplikasi, mematikan GPS apabila tidak diperlukan serta lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi. Isu surveillance menjadi perdebatan etika kerana jika tidak dikawal, ia boleh mencabut privasi individu, membuka ruang kepada salah guna kuasa dan menimbulkan ketidaktelusan dalam pengumpulan data. Oleh itu, pengawasan perlu dilakukan secara bertanggungjawab mengikut undang-undang dan tujuan yang jelas. Kesimpulannya, walaupun surveillance penting untuk keselamatan, privasi tetap menjadi hak individu yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekian, terima kasih.